Baiklah, suasana hujung Minggu 33 warga emas dari Rumah Seri Kenangan RSK Cheng Melaka bertambah ceria apabila mereka diraikan dengan kenduri durian. Lebih istimewa, penghuni turut dibawa bersiar-siar menaiki kereta klasik di sekitar Bandar Melaka sekaligus mencipta memori manis yang sukar dilupakan. Inisiatif sebuah kelab dari Kuala Lumpur itu mewarnai segmen Potret Inspirasi. Perjalanan kira-kira 25 km ini berbaloi apabila mereka dibawa singgah ke sebuah kebun durian di Tiang 2 Jasin untuk menikmati raja buah. Sebanyak 600 kg durian pelbagai seperti musang king, udang merah, IOI dan durian kampung dijamu kepada warga emas berusia antara 60 hingga 80 tahun ini. Program konvoi kereta ini dianjurkan sebuah kelab kereta klasik dengan kerjasama pengusaha kebun durian terbabit. Mereka begitu bahagia dapat memakan buah-buahan tempatan, buah durian, buah rambutan. Tengok begitu seronok. Yang mereka terlupa yang mereka dah berusia, tapi makan memang lazat tengok mereka makan. Bagi penghuni warga emas itu pula, nyata teruja apabila ada pihak yang sudi memeriahkan aktiviti hujung minggu mereka. Kegembiraan jelas terpancar pada raut wajah mereka setelah diberi peluang beriadah bersama rakan seusia dalam suasana santai dan ceria. Program makan durian seperti kami dibawa oleh kelab kereta mini. Konvoi daripada Cheng ke sini untuk jamuan durian. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada penganjur, Datuk dan orang yang menyekahkan kami makan durian. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu siapa nama Wan, Cik Wan. Cik Wan sudi menjemput kami semua datang makan durian di kebun beliau. Sempena durian ni saya menyediakan tidak ada limit seberapa banyaklah, yang mana orang yang kurang kemampuan nak makan kita sediakan. Dah malah kita galakkan boleh kutip dekat bawah pokok, makanlah sebanyak mana nak makan.